Jenis-jenis bius yang ada sekarang, ada beberapa modaliti yang kita boleh gunakan. Pertama, bius am atau general anesthesia. Dalam bius am, pesakit ditidurkan dan diberi ubat untuk bebas dari kesakitan, dan ada masanya diberi ubat untuk melumpuhkan pesakit supaya pembedahan boleh berjalan lancar. Bius ini biasanya digunakan untuk pembedahan yang besar atau major operation. Kedua ialah bius setempat, di mana ubat tahan sakit akan diberi di kawasan yang tertentu, kecil sahaja kawasannya, untuk pembedahan-pembedahan yang kecil. Ketiga ialah pembiusan regional atau regional anesthesia. Contohnya spinal anesthesia atau epidural anesthesia, dan sekarang telah berbagai blok boleh dibuat untuk menghilangkan sakit pada sebelah tangan atau sebelah kaki bergantung pada keperluan pesakit. Dan yang keempat ialah monitored anesthetic care untuk prosedur-prosedur yang lebih ringan, atau contohnya kolonoskopi ataupun esophagoskopi, di mana Dr. Bius akan memberikan sedation, ubat untuk tidur, dan pesakit bernafas sendiri.